Puan Yang Dipertua, Terberau ingin mula dengan menyatakan bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini merupakan satu bajet yang bertanggungjawab. Bajet ini bertujuan untuk mencari satu titik keseimbangan antara agenda fiskal negara, iaitu memastikan perbelanjaan dan pendapatan negara berada dalam rangka yang mampan. Dan pada masa yang sama, kita perlu juga menangani dengan serius isu-isu kos sara hidup rakyat yang semakin mencabar. Jika kita bandingkan dengan cadangan yang dibentangkan oleh pihak pembangkang Perikatan Nasional, di tangan kiri mereka menawarkan pemberian sebanyak RM6,000 setahun kepada setiap rakyat. Namun, mereka tak ada atau tak berani menjelaskan dengan konkret mengenai sumber datangnya dana untuk menampung pemberian ini. Di tangan kanan pula, jangan wibawa, di tangan kanan pula, mereka mengeluh mengenai hutang negara tanpa mengariskan plan yang jelas untuk menguruskan hutang atau menambah hasil negara. Ini bagi saya adalah satu pendekatan yang tidak bertanggungjawab, Puan Speaker. Mereka yang sekarang ada cita-cita hasrat nak menjadi kerajaan pada masa yang datang, belajar dulu jadi pembangkang yang bertanggungjawab sebelum nak jadi kerajaan di sebelah sini. Bajet yang dibentangkan oleh kerajaan Madani ini ialah bajet yang bukan sahaja tanggungjawab untuk membantu rakyat, tetapi tanggungjawab kepada generasi yang akan datang, Tuan Speaker. Mengenai isu hutang negara, saya mengaku kita tidak boleh lari daripada tanggungjawab sejarah. Hutang negara Malaysia kini berada dalam paras 64.7% daripada KDNK. Satu angka memang yang agak membimbangkan, namun bukanlah sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Ini adalah satu isu legasi. Hutang yang berkumpul dari tahun ke tahun sebelum kita ambil alih. Dalam konteks semasa untuk menangani isu ini, kita kena menggunakan satu strategi yang berlebih dengan izin berpijak di bumi nyata dengan fokus kepada dua pendekatan strategik, iaitu satu, reformasi fiskal dan dua, pengembangan saiz KDNK secara mampan. Untuk reformasi fiskal, dia adalah asas kepada pemulihan fiskal negara. Sebenarnya kerajaan telah memulakan reformasi dalam bab ini dengan pengubalan Fiscal Responsibility Act, malah kadar defisit tahunan kita telah mula turun mulai daripada 2023 5.5% defisit, kita turun kepada 4.1%, turun ke 3.8% tahun lepas, dan untuk bajet tahun ini kita sasarkan turun kepada 3.5%. Mudah-mudahan pada tahun 2027 bajet saya harap boleh turunlah kepada 3.2, tak akhirnya untuk 2028 kita akan mencapai sasaran kita iaitu 3% pada 2028. Penurunan ini bukan senang nak dicapai dan kredit mesti diberi kepada kerajaan Madani yang berani membuat langkah ini dengan political will, walaupun sering kali diserang oleh pihak pembangkang bila kita terpaksa melakukan cara-cara tertentu seperti penyelarasan cukai yang mungkin tidak popular, tetapi tidak popular juga kita kena buat sebab itu adalah benda yang patut kita buat. Salah satu inisiatif terpenting yang kita akan laksanakan secara menyeluruh ialah sistem e-invoicing. Pelaksanaan e-invoicing ni secara menyeluruh boleh mengurangkan risiko penipuan dan under-reporting melalui pengesanan transaksi masa nyata sejajar dengan pendekatan negara seperti Korea dan Chile yang telah mencatat peningkatan hasil sebanyak 10 hingga 15% selepas pelaksanaan sistem yang serupa. Saya faham, mungkin sistem e-invoicing ini bukan satu langkah yang popular, terutamanya di kalangan peniaga-peniaga. Tetapi ia adalah satu langkah yang perlu kita lakukan kerana jumlah pembayar cukai pendapatan di Malaysia adalah terlalu rendah, iaitu hanya sekadar 16.5% daripada jumlah tenaga kerja Malaysia yang bayar cukai. Ini bermakna saya syaiki banyak aktiviti shadow economy yang sebenarnya sekarang tidak ditangkap
dan hanya melalui satu sistem yang lebih cekap, barulah pendapatan cukai kerajaan boleh tambah dan adil kepada semua. Saya juga nak ambil peluang bertanya kerajaan tentang dasar e-invoice yang dilaksanakan ini. Sebenarnya apakah jangkaan estimate peningkatan atau tambahan pungutan cukai kepada kerajaan negara selepas pelaksanaan penuh sistem e-invoice ni mulai tahun depan? Puan Speaker, pada masa yang sama dalam usaha menurunkan nisbah hutang negara kepada KDNK, pendekatan ini tidak semestinya menuntut pengurungan jumlah hutang mutlak secara drastik. Sebaliknya, kita boleh mencapai matlamat juga dengan membesarkan saiz ekonomi negara, menjadikan hutang sedia ada lebih berdaya tahan dan mudah ditanggung. Dalam erti kata lain, penyelesaian bukan sekadar menurunkan nombor di pembilang tetapi meningkatkan angka di penyebut iaitu KDNK. Bagi mencapai matlamat ini, saya mencadangkan 4 pemaju utama pertumbuhan ekonomi yang perlu diberi tumpuan strategik. Pertama, nombor 1, peningkatan gaji pekerja. Ini bukan hanya isu keadilan sosial tetapi juga merupakan alat pengukuh ekonomi domestik. Laporan daripada Khazanah Research Institute menunjukkan bahawa dasar kenaikan gaji minimum dan pengenalan upah progresif dapat meningkatkan mobiliti sosial serta memperkasakan kuasa beri rakyat. Kesan langsungnya ialah peningkatan permintaan agregat melalui perbelanjaan isi rumah yang menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka masa sederhana, peningkatan upah juga dapat menarik tenaga kerja lebih berkualiti dan mengekalkan bakat dalam negara. Salah satu kekuatan ekonomi yang sering diabaikan ialah kuasa pengguna dalam negara sendiri. Kesan pengganda fiskal daripada perbelanjaan isi rumah di Malaysia adalah antara yang tertinggi di rantau ini. Setiap tambahan RM1 perbelanjaan pengguna boleh menyumbang lebih daripada RM1.40 kepada pertumbuhan ekonomi pada jangka pendek. Ini adalah efek multiplier, Puan Speaker. Ini menjadikan strategi merangsang perbelanjaan domestik melalui insentif kewangan, pengurangan beban kos sara hidup dan kestabilan harga sebagai instrumen yang amat berkesan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Selain daripada itu, ketiga, Malaysia selama ini terkenal dengan negara pengeksport berasaskan komoditi dan produk pengantaraan. Namun, penggantungan ini meletakkan kita dalam kedudukan yang terdedah kepada turun naik harga pasaran global. Kajian dalam Journal of Asian Economics menegaskan keperluan mendesak untuk kita memperbagaikan ekspor kepada produk bernilai tambah tinggi yang lebih kompleks seperti teknologi digital, otomasi industri, bioteknologi dan lain-lainnya. Ekspor dalam sektor ini bukan sahaja menjana pendapatan yang lebih besar tetapi turut membawa limpahan pengetahuan dan peningkatan produktiviti kepada ekonomi secara keseluruhan. Tak air sekali, pertumbuhan KTNK yang mampan tidak akan dapat direalisasikan tanpa peningkatan produktiviti. Namun berdasarkan kepada laporan tahunan Bank Negara Malaysia, kadar pertumbuhan produktiviti Malaysia seorang pekerja hanyalah sekitar 1.8% setahun. Kadar ini adalah tidak mencukupi untuk menampung tekanan fiskal jangka panjang dan untuk kita melonjakkan prestasi ini, pelaburan berskala besar dalam otomasi, penyelidikan dan pembangunan R&D serta TVET perlu dijadikan keutamaan nasional. Hanya dengan membina negara yang cekap dan berkemahiran tinggi, Malaysia boleh meningkatkan output tanpa bergantung kepada pertambahan pekerja semata-mata. 4 pemacu ini upah adalah yang sangat adil, perbelanjaan domestik yang rancak, ekspor berteknologi tinggi dan produktiviti yang meningkat. 4 isu ini merupakan tunggak utama dalam menjayakan misi mengembang saiz ekonomi negara. Dengan strategi yang tepat, usaha ini bukan sahaja akan mengukuhkan asas ekonomi jangka panjang, malah akan menjadi pemangkin dalam usaha menurunkan nisbah hutang kepada KDNK yang lebih sihat dan mampan. Terlalu panjang, Puan Speaker. Saya kena atur sedikit. Pendekkan. Terlalu panjang. Saya juga ingin menarik perhatian kepada isu cukai. Puan Speaker, dalam suasana ekonomi global yang semakin kompetitif, semua negara, bukan negara Malaysia saja,
semua negara di global dirantau. Dia berlumba-lumba untuk menawan hati pelabur melalui pakej insentif, kestabilan dasar, kadar cukai korporat yang menarik. Malaysia sebagai sebuah negara yang bergantung kepada FDI tidak berkecuali, tetapi untuk kita terus jadi kekal relevan dan menjadi destinasi pelaburan pilihan, kita perlu menilai semula struktur pencukaian korporat sedia ada dan membentuk semula pendekatan pelaburan yang lebih mesra dan kompetitif. Kadar cukai korporat nominal Malaysia setakat hari ini adalah 24%. Bermakna setiap syarikat sendirian berhad atau berhad yang untung RM100, dia kena bayar cukai 24%. Angka ini adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan jiran-jiran kita ataupun pesaing kita. Contohnya Singapura, baru 17%. Vietnam, baru 20%. Melalui OECD, bacaan review dia, ini menjadikan Malaysia kurang kompetitif dari sudut daya tarikan pelabur asing FDI. Walaupun Malaysia mempunyai infrastruktur perniagaan yang baik, mantap, logistik strategik, tetapi kadar cukai yang tinggi ini dia akan menjadi satu penghalang atau menghantar satu isyarat yang negatif kepada pelabur antarabangsa. Maka pengurangan kadar cukai korporat dari 1 hingga 2% saja dijangka boleh membawa peningkatan aliran masuk FDI daripada 8 hingga 12% dalam tempoh 2 tahun. Dan dengan syarat dengan yang baik, dengan polisi yang baik, saya yakin kita boleh pungut lebih banyak cukai daripada korporat, syarikat-syarikat korporat. Kita kena ambil satu strategi, Puan Speaker. Kalaupun kita kurang, bayangkan kita kurangkan cukai ni, tetapi lebih banyak orang masuk. Ini macam kalau kita pergi shopping center, ada sale. Kenapa dia buat sale? Sebab dia turunkan harga barang, tapi lebih banyak orang pembeli akan pergi ke kedai itu. Cara yang serupa ini patut diamalkan di Malaysia untuk kita tarik lebih banyak FDI. Pada masa yang sama, kita tidak lupa juga kepada PKS yang merupakan 97% entiti perniagaan di Malaysia dan juga tulang belakang, di mana kita juga perlu bantu institusi PKS. Dan saya cadangkan braket pembayaran cukai pendapatan dari 100,000 hingga 1 juta sekarang kita seragamkan ke 24%. Tidak lagi kita breakdown 24, 24, 25, 25, 26. Kita semua kita bagi 24%. Dan kalaulah kerajaan rasa nak perlu imbangkan fiskal, saya boleh cadangkan peratusan untuk 1 juta ke 2 juta kita naik daripada 28 ke 29, tambah 1%. Saya rasa ini akan tentu membantu ramai PKS dan memang akan dinanti-nantikan oleh perniagaan-perniagaan. Kepada isu tempatan, last sekali Puan Speaker, saya ingin merujukan isu pertama, isu pendidikan. Saya ingin mohon jasa baik daripada pihak KPM untuk memberi status terbaru pembinaan sekolah-sekolah di kawasan Tebrau, terutamanya sekolah jenis kebangsaan Cina Ko Hok Yau dan juga sekolah jenis kebangsaan Cina Central Site yang telah dinanti-nantikan oleh penduduk di Tebrau, di Don Puteri Wangsa. Kedua-dua sekolah ini akan dipindahkan ataupun dibina di satu kawasan yang sangat padat, di mana kini terduduknya satu sekolah Funyu 5 yang merupakan sekolah yang mempunyai murid paling ramai, bukan di Johor Puan Speaker, di Malaysia. Satu sekolah di Funyu 5 ada 3,600 orang murid dalam satu sekolah saja. So kita perlukan dua sekolah ni untuk kita meringankan beban kepada sekolah tu, dan saya minta berikan jawapan bila projek akan disiap dan apa-apa halangan yang kini dihadapi, dan saya harap kedua-dua sekolah ni boleh dibina secepat mungkin. Dan last sekali Puan Speaker, saya juga ingin membawa satu isu berkaitan dengan JKR. Saya telah banyak kali di Dewan ni, bukan satu kali, bukan dua kali, 3 kali. Saya membangkitkan isu kesesakan jalan raya, keperluan desak untuk kita menaik taraf atau banner flyover untuk FT03. Tiap-tiap kali saya bangkitkan isu ini, jawapan standard daripada JKR adalah sila rujuk isu ini kepada JKR negeri
bincang dengan UPenn Negeri Johor. Puan Speaker, kita ahli parlimen. Kita datang parlimen bangkitkan isu rakyat, tetapi takkanlah menteri kita tak boleh terima apa yang kita bangkitkan ini dan bukannya hantar kita balik ke negeri untuk kita berunding dengan JKR negeri. Saya rasa kalau macam tu tak payahlah kita jadi ahli parlimen Siti Ucap. Dia patut ambil apa yang kita cakap dan study benda tu dan bincang, dan bukan panggil kita balik untuk bincang dengan JKR negeri. Saya harap itu satu benda yang Kementerian JKR boleh baiki. Dan juga bila saya minta laporan, masa surat tamat. Satu lagi, last sekali saja. Bila kita minta laporan daripada JKR, baru-baru ini saya minta laporan daripada JKR dan JPS Johor Bahru untuk saya bentang dalam belanjawan, pembahasan. JPS JB datang beri. Tetapi JKR JB dia WhatsApp pun tak baca. So saya harap Puan Speaker, mesej ini boleh sampai kepada menteri yang relevan. Akhirnya, terima kasih. menyokong. Okay. Terima kasih.